Rohan adalah seorang lelaki yang sangat sibuk. Dia bekerja lewat malam dan sentiasa memikirkan wang. Ibu bapanya, Priya dan Mohan, tinggal di sebuah kampung kecil yang tenang. Mereka membesarkan Rohan dengan kasih sayang yang besar. Mereka memastikan dia sentiasa mempunyai makanan dan pakaian yang baik, walaupun ini bermakna mereka sendiri terpaksa berkorban. Sekarang Rohan mempunyai pekerjaan yang baik di bandar besar. Dia menghantar wang kepada mereka setiap bulan, berfikir bahawa itu sudah cukup. Dia jarang menelefon mereka, dan dia tidak pernah melawat mereka. Suatu hari, dia jatuh sakit dan terpaksa pulang ke rumah. Ketika dia tiba, ibunya bergegas ke dapur. Dia membuatkan sup sayur kegemarannya dari zaman kanak-kanak. Dia memakan sup yang ringkas dan hangat itu dan merasakan kelegaan yang amat sangat. Rohan teringat berkali-kali mereka menjaganya tanpa meminta apa-apa balasan. Dia memandang ayahnya yang tangannya letih kerana bertahun-tahun bekerja. Dia melihat kegembiraan yang tenang di mata ibunya hanya kerana dia berada di rumah. Wang yang dihantar tidak akan pernah dapat membeli kebahagiaan sejati ini. Dia menyedari, saya perlu perlahan. Saya perlu meluangkan masa untuk mereka. Kekayaan sejati bukan hanya wang. Ia adalah kasih sayang dan kegembiraan yang kita kongsi dengan orang yang telah memberikan segalanya kepada kita. Kita mesti memastikan mereka gembira dan berasa dihargai setiap hari. Ini adalah pelajaran terbesar yang boleh kita pelajari. Jangan tunggu sehingga terlambat. Bersyukurlah kepada ibu bapa anda dan tunjukkan kasih sayang anda kepada mereka sekarang. Langgan, Malai Repok dan beritahu kami memori kegemaran anda tentang ibu bapa di ruangan komen.